Korang buat assignment ke? Taklah, kita orang tengah main CTF. Nak join tak? CTF apa tu? Korang nak tahu tak apa tu CTF? Jom saya terangkan. CTF ataupun Capture the Flag merupakan satu pertandingan cybersecurity yang macam Treasure tapi version online. Dalam CTF ni banyak permainan seperti puzzle yang berkaitan dengan cybersecurity ataupun hacking. Tapi apa yang kita kena tahu kalau kita nak main CTF ni? Apa yang korang kena tahu untuk start main CTF? Yang pertama, asas cybersecurity, asas networking dan juga asas programming. Tak tahu nak memula kat mana? Jangan risau, Nadi X Cybersecurity ada menawarkan program workshop dan Capture the Flag untuk yang berminat. Apa yang workshop NCTF ni tawarkan? Kita akan tawarkan bengkel latihan asas dan lanjutan untuk korang yang pemula. Ada 4 asas utama dalam cybersecurity yang korang akan belajar. First, open source. Kedua, networking. Ketiga, web application. Dan last sekali, programming. Yang lebih menarik sekali, program kita akan dijalankan secara online. So, korang boleh hadir kita punya program kat mana-mana sekalipun korang berada. Apa yang menarik tentang program ni? Program ini pertama kali dianjurkan oleh pihak Nadi. Dan jika korang berjaya menamatkan workshop ini, korang akan bertanding di peringkat negeri untuk pertandingan Capture the Flag. Setelah itu, korang berpeluang untuk mewakili negeri di peringkat kebahasaan. Di peringkat kebahasaan ini, korang akan bertanding secara fizikal dan hadiah ganjaran lumayan menanti anda. So, apa tunggu lagi? Sertai Nadi X Cybersecurity Capture the Flag. Siapa sebenarnya yang layak untuk sertai kita punya program ni? Kita punya program terbuka kepada seluruh ahli Nadi yang berdaftar, bermula dari umur 17 sehingga 21 tahun. Kalau korang tak mahir tak apa, yang penting korang ada minat and committed untuk sertai kita punya program. Dari segi pendaftaran, korang boleh rujuk kepada pengurus Nadi masing-masing. So, tunggu apa lagi? Jom sertai workshop NCTF Anjuran Nadi X Cybersecurity.